Hari ini saya akan menerangkan beberapa tetapan sistem untuk pengguna baharu Easy Retail POS. Pertama sekali ialah cara menambah item. Pergi ke menu Stok Item. Di sini anda boleh melihat contoh item yang telah ditambah. Untuk menambah item baharu, klik pada ikon kotak kecil di bahagian atas kanan. Langkah pertama, pilih gambar item yang diinginkan. Kedua, masukkan kod item. Seterusnya, isi butiran item. Seterusnya, masukkan harga kos dan harga yang ingin dijual. Anda juga boleh tambah cukai pada item. Jika anda ingin menjual item dengan kuantiti yang lebih besar, tekan butang tambah dan masukkan kuantiti mengikut kesesuaian jualan anda. Kemudian, klik Save Record. Sebelum menanda Default Sales UOM, sistem akan memaparkan pilihan untuk kedua-dua unit dan kotak. Selepas Default Sales UOM ditanda pada unit, item unit akan dipilih secara automatik. Kedua ialah item terbuka. Item terbuka digunakan untuk membolehkan peniaga menjual barang yang tidak direkodkan dalam sistem. Untuk menambah item baru, bezanya ialah pada harga, ia ditetapkan sebagai kosong RM terlebih dahulu. Seterusnya, pergi ke skrin jualan untuk membuat semakan. Ini ialah contoh penggunaan item terbuka semasa proses jualan. Dengan fungsi ini, peniaga emas boleh meneruskan jualan walaupun item tersebut belum didaftarkan dalam sistem. Ini kerana harga boleh dimasukkan secara manual semasa proses jualan, bergantung kepada barang yang dijual. Untuk menetapkan tahap harga pelanggan, pergi ke butiran item. Kemudian klik ikon tanda harga di sebelah kanan unit item. Di bahagian ini, anda boleh tetapkan harga sehingga 6 tahap harga. Biasanya tetapan ini digunakan untuk harga member atau pelanggan khas. Selepas selesai menetapkan harga, klik Save Record. Semasa membuat jualan tunai, pilih item yang ingin dijual. Kemudian pada bahagian price level di bahagian bawah kanan, pilih tahap harga yang anda mahu gunakan. Sistem akan menukar harga secara automatik mengikut tahap harga yang dipilih. Ketiga ialah tetapan menu. Di sini anda boleh menyunting menu jualan yang ada. Klik pada New Item dan isikan tajuk menu anda. Sebagai contoh, kita ingin menambah menu biskut. Kemudian, klik pada menu Details. Seterusnya, masukkan item yang telah ditambah tadi. Untuk tetapan berat, klik pada Wet Goods jika item tersebut dijual mengikut berat. Kemudian, tekan butang tanda. Pada bahagian kanan, terdapat beberapa tetapan menu. Tetapan bilangan baris menentukan berapa baris menu yang boleh dipaparkan. Akhir sekali, klik Apply and Save Settings. Seterusnya ialah kaedah pembayaran. Klik pada Payment Method, kemudian pilih New Item. Peniaga boleh memilih gambar untuk kaedah pembayaran baharu. Sebagai contoh, kita akan buat kaedah Touch and Go.
Klik Add Payment. Jika anda tandakan pilihan Open Cash Drawer, laci tunai akan terbuka secara automatik setiap kali transaksi dibuat. Untuk pilihan Require Reference, kebiasaannya fungsi ini memerlukan nombor akhir akaun bank pelanggan sebagai rujukan semakan. Anda boleh pilih sama ada mahu menandakan pilihan ini atau tidak mengikut keperluan jualan. Fungsi Maximum Payment Method ialah menentukan berapa jumlah kaedah pembayaran yang boleh digunakan. Check out diri pula menentukan berapa saat paparan baki bayaran akan muncul selepas transaksi selesai. Setelah selesai, klik Apply and Save Settings. Untuk peniaga yang ingin menetapkan promosi, pergi ke bahagian Promotion. Isi kod promosi dan butiran promosi mengikut jualan semasa. Anda juga boleh memilih tarikh dan hari promosi itu aktif. Kemudian, anda boleh pilih item tertentu sahaja yang ingin dipromosikan dan tetapkan harga promosi. Pada skrin jualan, anda akan nampak perbezaan harga. Item yang ada promosi akan berubah kepada harga promosi tersebut. Untuk tetapan cukai, klik More kemudian pilih Tax Code. Klik butang tambah dan isikan butiran yang diperlukan. Anda boleh rujuk video ini untuk panduan tetapan cukai yang lebih lanjut. Jika fungsi Inclusive Tax ditandakan, harga yang dipaparkan sudah termasuk cukai yang dikenakan. Setelah selesai, klik Save Record. Kemudian pergi ke stok item, pilih item yang dikehendaki dan tetapkan kod cukai pada item tersebut. Pada skrin jualan, pilih item yang telah ditetapkan cukai tadi. Anda akan melihat jumlah cukai sudah termasuk dalam harga item. Untuk salinan data, klik Data Management. Cari folder Backup Default, kemudian klik Select dan pilih folder yang anda mahu simpan salinan data. Setelah itu, klik Backup Data. Hanya admin sahaja diberi akses untuk memadam semua transaksi dan data. Untuk menyediakan log masuk pantas, pergi ke User Maintenance. Klik ikon tambah di bahagian atas kanan. Pada halaman ini, anda boleh isikan butiran pengguna untuk log masuk iaitu User ID dan kata laluan. Kemudian, pilih tahap akses untuk pengguna tersebut. Untuk tahap User, hanya menu tertentu sahaja yang boleh diakses. Isikan kata laluan untuk log masuk pantas. Setelah selesai, cuba log masuk semula menggunakan kata laluan baharu yang telah ditetapkan. Untuk profil syarikat, pergi ke Company Profile. Di sini, anda boleh menyunting semua maklumat kecuali nama syarikat. Pada bahagian Receipt Header, anda boleh memilih maklumat yang tidak mahu dipaparkan pada resit, contohnya email dan nombor telefon. Untuk Cash Sales Footer, anda boleh menambah nota yang akan dipaparkan di bahagian akhir resit. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Terima kasih kerana menonton dan nantikan tutorial seterusnya.